Assalamualaikum guys, hari ni kalau korang cari rumah bawah 400,000 dekat Skudai, aku nak review rumah ni dekat Taman Skudai Baru, Jalan Hang Tuah. Rumah ni berkeluasan 770 square feet, ada 2 bilik, 1 bilik air. So macam korang tengok dekat depan ni car wash, boleh masuk 1 biji kereta, kat tepi ni boleh masuk 3 biji motor. Dekat atas dah ada awning, lampu pun owner dah kasih. Jom kita masuk dalam rumah. Okey, bahagian dalam rumah ni masuk-masuk je korang boleh nampak ruang tamu yang agak luas. Rumah ni dah fully tiles. Dekat tepi ni ada satu section untuk korang buat jadi store. Dekat belakang ada tabletop dah siap dengan L shape, fully tiles daripada bawah sampai ke atas, sampailah ke situ. Dekat bawah ada satu tandas. Tandas ni pun dah fully renovated, dah fully tiles daripada bawah sampai ke atas. Jom kita tengok level atas, ada lagi 2 bilik. Naik je tangga, korang boleh nampak 2 bilik. Jom kita masuk bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni boleh korang masuk katil queen ataupun single. Dah siap dengan kipas dan downlight. Ini bilik yang kedua. Bilik yang kedua pun korang boleh masuk katil queen ataupun king. Dah siap kipas dan downlight. So kalau korang berminat dengan rumah bawah 400,000 dekat Taman Skudai Baru ni, Jalan Hang Tuah 23. Rumah ni bumi lot berkeluasan 770 square feet, 2 bilik, 1 bilik air. Korang boleh komen dekat bawah.